So, kedua-dua pasang jam tangan milik Khabib, bekas juara UFC. Harga tak mahal sangat. Harga dalam... Sekarang kita nak spot jam Khabib, bekas juara UFC. Oh, babe. Ui, gila. Babe Khabib tu ke ataupun babe? Babe. Saya panggil dia babe. Hai babe. So, jom bos tengok jam yang pertama daripada babe. Dulu masa saya training dengan babe ni, dia antara best student ke sebab dia selalu jadi yang paling letak banyak effort tau. So bila saya korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Ini adalah Jacob & Co. Jacob & Co? Ya, Jacob & Co. Epic. Tak silap saya, jam ni memang dia buat khas untuk dia. Babe. Untuk babe. Saya request saya punya juga, tak dapat. Babe Jan. Saya tak dapat. Babe Jan? So yang ni, aku tak tahulah harga dia. Kau ingat aku ni apa? Jom kita Google. Bos Google sekarang. So orang tak tahu. Tapi masukkan je dalam video. So, berapa? Apa bos, kita dah end dah kejap. So bos boleh Google dulu. Sementara bos tengah cari harga. So nampaklah bos professional sikit. Tapi tak apa, kita end. Make sure edited end. Sekejap tengah check. Wah, sekali. Jam apa Rabi yang Rabi nak bagi kat saya? Ni jom bos tengok jam yang pertama daripada Khabib. Oh, jam ni saya tahu. Sebab saya memang tahu semua jam lah basically. Saya profesional, saya juga toko dan juga influencer. Wow. Harga jam ni dalam RM135,000 sahaja. Dia cakap kat sini, harga mungkin berbeza. Untuk pembelian di Malaysia, boleh call Khabib. Allah! Kau ni kan! Sabar jap. Aduh, letih lah. Ingat profesional sangat. Ingat. Yang ini adalah RM400,000 sahaja. Saya boyak. Why so Since saya memang berhafal banyak nama-nama jam, nama-nama Nabi dan juga Quran. Alhamdulillah. Benda ni small business untuk saya. Alhamdulillah. Okay, yang ni 400,000, tadi 100,000. So, kedua-dua pasang jam tangan milik Khabib, bekas juara UFC. Harga tak mahal sangat. Harga dalam RM500,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan consign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.